Okey, saya explain saya punya dulu Untuk bauan Hazan ni, yang kotak pink comel ni, bauan dia tak sama macam kotak dia, geng. Kotak dia je comel tapi bauan dia sangat ganas, geng. Sangat masculine. Yes, sangat-sangat garang, sangat-sangat ganah. Sangat-sangat bauan saya. Bau-bau citrus segar, bau-bau yang boleh potong bobok masam korang waktu berpeluh tu. Ini sesuai pakai dekat outdoor, sesuai pakai di kawasan-kawasan yang sedang panas, geng. Contoh akak-akak yang tengah kerja bawah panas, abang-abang yang kerja bawah terik, adik-adik dekat sekolah. Saya suggest yang budak lelaki lah. Yang mana nak ejak-ejak awet kan, nak ejak-ejak perempuan, boleh pakai ni. Memang sesuai. Tak apalah muka saya pun, yang penting bau dia handsome, geng. Kalau untuk Ikmal pula macam mana? Okey, untuk Ikmal pula, edisi Ikmal memang bau fruity, bau anggur, bau bubble gum. Dekat belakang-belakang ada bau musky and vanilla juga. Tapi dia lebih kepada fruity. 25 slot je lagi untuk meet and greet. Sabar. Okey, so ini sesuai untuk perempuan boleh, lelaki pun boleh. Kalau Hazan punya bau, dia lebih kepada bau maskulin. Betul. Bau handsome. Okey. Tapi dia tak sakitkan kepala. Oh tak, dia tak akan buat anda overwhelming ke buat korang punya hidung sakit dia tak. Kita tahu. Kita tak rajuk lah, dia tak rajuk. Bau manis kan, bau manis. Bau yang sangat-sangat geram je kalau bau. bau menggoda. Oh my god, yeah. Sekejap, saya baca dekat sana, dia kata mic saya tak okey. Betul ke? Kena cucuk lagi. Kena cocok. Yang ni. Nyanyilah lagu cocok satu. Allah, suara Ikmal bergema pula dah. Okey. Suara saya okey ke? Sekarang suara saya okey ke? Mic Hazan tak dengar katanya. Okey je. Notek, itulah bunyi cito. Sekarang dengar suara saya kan? Terus apa tak pilih oi? Aku pun tak faham. Mana oi? Baru ketemu kepala nak di kampung di darat boleh kita nak mabuk. SAI kalah capungnya ubah batuk. Oh bila kaya sedap berkukuh. Masya Allah. Masya Allah. Lagu tak kena dengan rupa ya. Okey. Kita bayar untuk meet and greet. Dah ada. Dia orang nak tahu tak nama siapa ni? Okey. Nama pertama daripada negeri. Negeri mana ni? Daripada Kota Baru Kelantan. Itu Kampung Perak. Sorry. Kampung Perak. Okey. Namanya adalah Namanya Ika Sri Wahyuni Jerong. Saya sayang belum. Nyala. Okey. Nice. Kedua. Kedua daripada Hanga Perlis. Orang Perlis. Daripada Perlis, Fatimah Atikah Jerong. Baiklah Jengum. Okey, kau baca pula. Okey. Yang ni pula. Yang ni daripada Kota Baru Kelantan. wow. Okey. Ini bawah apa dia ni? Terengganu. Salah juga. Okey, yang ni daripada Terengganu yang nama dia Mami Z Empire. Empire. Okey. Yang kedua pula, kejap saya baca yang ni. Okey, yang kedua daripada Batang Padang Perak. Nama dia Shima Hashim. Kak Shima, nanti kita jumpa Kak Shima. Okey. Yang ni daripada Hulu Kinta Perak. Okey, nama dia Faris Islam. Siapa nama? Memang ramai yang menjerong. Geng menjerong. Geng Jerong. Gengan Jerung, terbaiklah. Okey, berapa lagi slot? Ini lima orang yang dah confirm. Yang dah confirm pergi Madrid. Okey. Seribu apa? Okey, cepat kan? Okey. Kita baca lagi, kita dengar ring. Jadi ada korang yang nak buat pemilihan. Apa yang dapat malam ni? Ini sebenar. Okey. Launching Ikmano F Azan dan juga F Raja Bokung. Okey. Okey. Abang bagi saya jelaskan, okey? Okey guys, kalau korang beli dalam live ni saja korang akan dapat macam-macam yang seronok-seronok. Contohnya yang mana-mana kita bagi awak hand strap Mazdan 2.0. Sebelum ni dah keluar kan, tapi yang ni lagi updated version, lagi comel lah saya kat sini. Okey, yang kedua kita dapat pouch bag. Pouch bag ni boleh isi macam-macam, duit shilling ke apa-apa ke. Nasi boleh, ubat-ubat ke, boleh tak ada masalah. Sebab Jurong kita macam kadang-kadang dia vitamin overdose ke apa kan. Boleh isi ubat dalam ni kat Jurong. Okey, lepas tu akan dapat stiker Mazdan 2.0. Stiker yang comel-comel ni boleh letak dekat mana-mana, boleh tampal dekat seluar koyak ke baju koyak pun boleh, tak ada masalah. Dan kita bagi 2 perfume 35ml besar dan 2 perfume kecil yang ni berapa ml kak? 10ml. Jadi easy to carry, pergi mana-mana boleh bawa geng. Kita bagi lagi apa lagi, kalender. Betul tak? Betul, kalender. Kalender 2026 boleh notekan dekat orang kami tarikh-tarikh penting korang, tapi ada gambar kita orang. Kita orang kena ada dalam hidup korang selalu. Jadi ini akan diberikan dalam set yang harga asalnya 230, tapi malam ni kita bagi RM90 sahaja geng. RM90. Itu pun kalau pandai je voucher dapat rendah lagi. Betul. Ya, dan Iqmal ada lagi.
Yang apa? Dua tu. Ya. Yang dua tu. Untuk list keluarga bahagia ni, korang akan dapat 2 nama untuk CB. Okey, 2 nama untuk CB. Dah ramai orang cakap, alah, COD dapat tak? Dapat. Dapat. Kita boleh. Cuma untuk 50 orang awal meet and greet tadi tu, Betul. itu yang bayar online terus, yang terus tu yang nama dia orang terus keluar. Betul. Okey? Ay, Untuk yang COD, insyaAllah dapat. Betul. Dapat. Cuma dah dapat parcel, jangan ulang balik. Sebab takut Okey. korang akan dapat meet and greet tu. Betul. Okey, macam ni. dapat harga RM20 Betul. dia dapat. Ada 19 slot lagi untuk meet and greet. cepat kan. Yang mana nak Korang. jumpa itu dengan Hazal. Yang mana nak jumpa Bos Long dengan Madam pun boleh juga. Tak ada masalah. Kita meet sama-sama, geng. Masya Allah, tabarakallah. I risau takut masa meet and greet tu better dah beranak dah masuk. I nak pergi juga. Tapi boleh tak bawa tengah berbantang. Tapi dalam kursi lah. Boleh je kalau medium nak pergi. Banyak sangat kita meet and greet ke hospital je. Lagi. Belum lagi. Seandainya medium. Kita post terus. Kan keluarga bahagia. Betul. Kita terus post esok, geng. Memang laju. Dengan cerita berapa slot lagi tinggal lah? Berapa slot lagi lah? Kita nak tahu ni berapa slot tinggal. Ya, dan packaging ni sangat cantik tau. Ya. Kotak dalam kotak. Betul. 15 slot lagi untuk meet Tinggal and greet. 15 slot saja, kan? Ya Allah, tapi Azan memang gila lah. Kita dapat 100k sales tadi dalam berapa minit je. Laju Wish. gila. Itu memang Betul. Mak. Okey. Ya, baik. Disebabkan ramai sangat yang support malam ni. Ramai sangat yang support membeli. Diorang tak berhenti membeli. Ui. Okey. Saya nak bagi dia gembira lah sebab apa kita hargai sangat diorang malam ni. Okey, apa tu? Kita hargai sangat sebab diorang cakap diorang nak meet and greet tu sangat-sangat. Dia nak. Meet Okey. and greet tu. Okey. Jadi saya nak tambah lagi. Tambah apa? Tambah lagi untuk meet and greet. Saya nak tambah lagi untuk meet and greet seramai 50 orang. Menjadikan meet and greet kali ni seramai 200 orang. Maksudnya Ramai sangat ni nak jumpa orang. Gila. Ada yang cik pesan tadi. Oh. Cakap tolonglah Eja, tambah je. Tolonglah bagi saya. Meet and greet. Jeruk memang terbaik lah, geng. Ya. Okey. Kalau cancel tak dapat. Ya, sebab barang ni sampai dalam fasa. Jadi korang kena buat video. Cepat-cepat. Masa sampai barang tu tak dapat video. Betul. COD tak dapat. Kita tak ada mention COD. COD dah. Dapat. COD dapat. Asal korang Yang nak COD terus saja COD. betul. Saya dah cerita asalkan korang bayar dapat lah. Itu je. Benar kira kena kahwin. Tak tahu lagi lah. Tengoklah jangan InsyaAllah, bulan 2 tahun lagi kita tak tahu apa jadi. InsyaAllah. Okey. So itu dia. Ramai Okey. orang suruh describe lagi balik Okey. sekali. Alright, boleh. Boleh. Okey. Saya nak bagi tahu, saya nak tukar. Saya nak describe awak punya, awak describe saya punya. Okey. Saya bau yang Iqbal punya ni. Ya. Dia bau-bau grape. Dia bau anggur yang orang kata bau manis. Ini sesuai saya rasa untuk girl-girl yang nak orang kata memikat kesukaan dia lah. Tak kisahlah dia nak pikat siapa pun. Tapi bau ni memang sesuai. Bau-bau yang manis yang boleh stay dekat baju lama. Bau-bau bubble gum something macam tu. Saya suka bau dia. Oh sebab dan dia kena dengan Iqmal. Sebab Iqmal memang suka bau-bau yang macam ni kan. Jadi inilah Iqmalnya. Memang kenalah ini produk Iqmal. Kalau bau saya macam mana awak rasa? Okey, yang Hazan punya ni Ikmal bawa ni jujur Rina daripada hidung Ikmal sendiri Sekali sembuh kita tahu memang parfum lelaki. Dia bau maskulin, dia bau segar citrusy fresh. Okey, Betul. so ini yang perempuan boleh pakai kepada perempuan yang suka bau maskulin. Betul. Yang orang kata perempuan yang suka buat aktiviti lasak. Ya. Yang bau kalau bau soft tak jalan, inilah bau Betul. yang korang kena try. Kami tertukar roh. Jadinya memang kita bertukar bau. Dia memang Ya, macam tu. Otak memang dapat gegel, bau lelaki. Okey, otak Okey. Ikmal tak confuse sangat. Otak dia lah confuse sikit. Okey, bau-bau kematian. Ya, tak. Jangan. Ini bukan bau kematian. Bukan. Ini bau kesayangan awak. Kesayangan awak. Bau saya, saya kesayangan awak. So bau ni bau saya. Faham? Awak tak setuju Setuju? Baik. Okey. Lagi apa ni? Nak kena terangkan apa lagi? Orang merajuk ni. Kau merajuk boleh. Aku merajuk tak boleh. Oh, tamat. 43 slot lagi untuk meet and greet. Okey. Nak baca, Okey. nak baca. Tak nak baca, nak baca. Awak nak baca ke tak nak? Nak sikit. Okay, awak baca sikit, saya baca sikit. Okey. Okey, awak dululah. Saya dulu. Awak dulu. Okey. So ini daripada Terengganu, Dungon. Okey, ini memang dah confirm pergi ke meet and greet. Betul. Kita orang. Betul. Nama dia Nasitah binti Ibrahim Jerong. Jerong memang power Okey. Power. Seterusnya, ini daripada Tumpat Kelantan. Kelantan ni. Roslina binti Muhammad. Ya. Okey. Seterusnya, Nur Azmira binti Termeja daripada Perak. Orang Perak baiklah. Seterusnya, Amalina Jerong daripada Dato' Perak. Okey. Yang ni pula Nur Hafizah binti Ahmad daripada Perak. Ramai daripada Perak. Ramai betul Perak. Peminat daripada Perak. Ya. Jadi orang Perak. Nurul Nadia Arifin daripada Bagan Krim Perak. Ramai orang Perak ni. Orang Perak. Ini orang Perak. Daus baju. Dah sebaju ada beli.
Daus panjang ni. Okey. Datang nama Daus kat sini tak? Okey, kita baca ya. Kita baca cepat. Yang ni daripada Kuala Kerai, Kelantan. Syafiqah Kamarudin Jeluk. Pegang lain laju rasanya dia kata. Baca. Okey, ni saya baca. Okey. Yang kedua, Nazira Suhaimi daripada Pantai Remis, Manjong, Perak. Yang